Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberikan rezeki, diberikan peluang kita masih lagi boleh review kereta ni bang. So hari ni abang kakak saya nak review sebiji Pro 2 Viva Auto Ini Pro 2 Viva Auto tahun 2010, automatic 1.0. Kereta ni memang cantik lagi, abang boleh tengok. Cun melecun. Nampak cantik kan? Memang cun-cun je kereta ni. Kereta ni memang cun-cun lah. Tengok pada keliling dia. Orang panggil cun-cun Cina. Ni cat ori lagi Adalah sikit-sikit. Sikit-sikit tu biasalah. Tapi kereta tak ada accident teruk lah. Setakat sikit-sikit gosok-gosok tu, garu-garu tu biasalah. So, apa yang dapat dekat tengok dekat Viva ni, ialah rupa Viva kan semua pernah tengok lah. Siapa tak pernah tengok Viva. Tayar dia pun masih lagi dalam keadaan 70%. Rim pun cantik. Ni tengok dia dah lengkap dengan visor. Adalah sikit-sikit boleh lah. Orang kata Viva Auto, so siapa yang nak hantar anak sekolah ke, nak pergi pasar ke, nak jalan jauh pun tak ada masalah. Kereta ni okey, tak ada masalah. Aircon sejuk, radio elok, semua hidup. Kamu tengok dalam dia dah macam baru dah saya buat. Saya dah buat balik. Dalam dia memang kemas. Takkan semua kereta saya cakap kemas kan. Sepanjang saya review video saya semua kereta saya lawa je, tak pernah saya cakap buruk kan. So betul lah bang, kalau lawa saya cakap lawa, kalau buruk saya cakap buruk tu je. Tapi Viva ni memang dalam ni dah kemas dah. Kami dah buat cantik-cantik cun-cun Cina. Tengok kapet, semua lengkap. Aircon sejuk beku, steering pun cantik lagi. Boleh tengok belakang. Ni belakang dia belakang pun boleh duduk 2 orang lah. Viva ni sesuai naik 4 orang. Sebenarnya tak boleh naik 5 orang. 5 orang jadi sempit. So tengoklah pada bahagian bumbung dia. Ni boleh tengok. Door trim apa semua. Tengok bonet. Bonet. Bonet nak kena buka ke depan. Ni tunjuk sikit. Inilah rupa dalam dia. Condition Viva macam ni. Jangan risau, kereta saya dah servis dah mungkin kepada abang kakak yang pernah beli dengan saya, mungkin ada yang beli dengan saya, mungkin pakai sebulan 2, mungkin ada datang masalah. Saya minta maaf, saya tak boleh nak expect. Kita tak boleh nak expect kereta second ni elok. Mungkin kereta second, kereta yang parking, yang duduk bukan jalan, bukan yang duduk kedai dia jalan, tak dia parking mungkin lah dia ada masalah, dia demam sikit-sikit. Itu standard lah kereta second. Kereta second hand kena faham, mesti ada penyakit sikit-sikit punya. So inilah dia pada rupa dalam dia. Cantik lagi, kemas lagi. Boleh tengok ni dia punya mileage Boleh nampak mileage dia. Tu 115 je. Saya tak adjust bang, kereta ni saya tak adjust mileage pun. Saya tak ada nak setting-setting. Saya jenis jual kereta, tak ada nak setting mileage, buang tak ada. Saya mileage original macam tu lah saya tunjuk. 115,000 je mileage dia. Mileage dia rendah lagi.